knife. Lepas tu kat sekolah ni depan ni ada tiang-tiang yang silikon tu. Tahu tak tiang-tiang silikon tu? Yang warna hitam tu, tiang yang pendek-pendek tu kan. Tapi yang silikon. Kakak saya tak tahulah kenapa, dia buta ke apa, dia pergi langgar silikon depan. Weh, masalahnya ada student kat depan tu. Dan cermin kereta kita tak tinted. Kakak saya pula budak famous kat sekolah tu. Padan muka kakak saya. So silikon tu bengkok. Student tu tengah pandang kakak saya, tengah pandang saya. Lepas tu dia macam, lepas tu kakak saya, tu kakak saya ghostan. Buat macam tak ada apa jadi. Lepas tu mak saya tak persoalkan pun kenapa depan kereta sedan tu ada cala. Itu je lah. Kalau korang rasa saya random, satu keluarga saya random. Keluarga saya membesar dengan pelik. Macam-macam terjadi kat keluarga saya yang pelik-pelik. Dia macam adik macam adik saya yang Rahul tu. Adik saya yang Rahul tu kan, dia pernah kena rasuk dengan monyet. Cerita dia maksud tu, adik saya satu hari tu dia tak nak pergi sekolah. Adik saya tak nak pergi sekolah. Lepas tu mak saya kan ada kunci pintu untuk semua bilik. Kita orang buka lah pintu kunci dia. Dikunci pintu dia dekat bilik dia. Kita orang buka lah time tu. Time tu adik saya dah ajar 6 kot. Ke dah ajar 5. Adik saya gemuk sangat time tu. Lepas tu kita orang buka pintu tu. Masuk-masuk adik saya dah tengah bergayut. Macam monyet tu tau dah. Adik saya bergayut. Sebab time tu kata dia bunk bed tu. Lepas tu ada yang besi tu kan. Adik saya bergayut time tu. Weh, aku dah jam. Time tu saya jam, mak saya jam, kakak saya jam. Kakak saya pun kata, panggil ustaz. Adik saya dah bergayut dah. Bergayut. Lepas tu adik saya betul-betul tak nak pergi sekolah. Dia nak jadi monyet. Lepas tu kalau adik saya tak bergayut pun, dia duduk macam monyet lah. Dia macam ni. Tahu chimpanzee tu. Tu adik saya tengah bergayut. Lepas tu dia bergayut, kaki dia yang kat atas. Bergayut. Lepas tu mak saya call ustaz. Lepas tu ustaz berubat lah. Lepas tu ustaz tanya, korang ada pergi pulau ke? Lepas tu kita macam, ada. Kita orang memang baru balik lah daripada pulau. Time tu kat mana tah? Kat Thailand, pulau Thailand ke mana tadi kita pergi. Lepas tu adik saya pergi cakap benda bukan-bukan time pergi pulau tu. Time tu kita orang ada masuk satu cave. Ustaz tu kata dia dari satu cave. Dekat cave tu kan ada banyak benda. Lepas tu ustaz tu katalah adik saya ni time tu, adik saya nakal. Adik saya time tu adalah cakap benda bukan-bukan. Dia kata, buruk cave ni dah busuk. Kau memang kenalah dengan hantu monyet tu. Kau pergi kutuk dia punya rumah. Lepas tu adik saya pergi buang sampah ke apa dah time tu. Lepas tu ustaz tu kata si monyet tu tak puas hati dengan adik saya. Adik saya lah dia pergi cakap macam tu. Dah kenapa? Adik saya memang budak nakal. Kakak saya macam tu, adik saya pun macam tu. So sebenarnya saya yang paling normal dalam family saya. Okay? Family saya semua pelik-pelik. Saya tak pernah. Aduh. Lepas tu adik saya tak ingat apa pasal benda tu. Masalahnya satu family ingat. Semua orang ingat. Okay. So pengajaran nak pergi cave. Korang nak pergi melawat pulau-pulau yang ada cave tu. Tolong jaga percakapan dan jangan buang sampah merata. Okay. Kang, korang kena bergayut macam adik saya tu. Macam tu je lah cerita dia. Dia kata-kata tu. Yelah, kau normal tapi botak rambut. Itu paling normal dalam family saya.
Kita semua kena jaga, bukan kita terus judge. Adik saya nakal. Dia budak paling nakal sekali. Lepas tu dia cakap banyak, lepas tu dia defensif, dia tak akan kalah. Tu je lah adik saya, yang Rahul tu. Saya dah kenyang lah. Breadstick ni bagi kakak saya lah yang gemuk tu. Saya nak makan mushroom. Kakak saya sukalah breadstick ni. Lepas tu kakak yang salah. Kakak saya sentiasa salah. Sebab dia kakak sulung. So siapa suruh jadi kakak sulung? Time papa dengan mama saya tengah in production, kakak saya yang nak keluar dulu. So dia lah salah. Siapa suruh dia nak keluar dulu? Faham tak? Saya second in line. Sebelum satu permintaan apa yang terakhir, tak tahulah. Saya minta kalau boleh, mungkin sebelum mak saya dengan ayah saya nak in production buat saya, dia fikir dulu. Dia nak keluarkan saya ke tak. Fikirlah dulu. Saya minta tu je. Kan dah jadi pergi. Dah sebab pack sangat. Ni pun saya baru dapat live kan. Bismillahirrahmanirrahim. Agak gelap. Mana ada gelap? Betul apa? Saya nak diorang fikir dulu. Sebelum production buat saya tu. Yang gempak tu nak buat macam mana? Dekat gempak voting kot. Kenapa botak dulu? Korang explain lah kat dia. Saya pernah explain. Nanti jumpa Aziba mesti pelik. Dia tak kenal kita, tapi kita tahu pasal semua keluarga dia. Siapa kata saya tak kenal korang? Tapi saya okey je. Macam tadi saya ada jumpa seorang akak ni. Dia nak ambil gambar. Saya pun okey, jom. Lepas tu dia tanya, dah makan ayam belum? Saya cakap, macam mana dia tahu saya belum makan ayam? Lepas tu, ada seorang ni, dia tahu kan saya tengah tengok live Zaki dengan Petal tu kan. Lepas tu ada orang komen. Dia kata Aziba ni mesti tengok live dia sambil main Genshin. Betul-betul saya tengah main Genshin time tu. So saya cakap, macam mana awak boleh tahu? Dia macam, saya tak terkejut dah lepas ni. Mak dia bawa bapak baru. Bawa banyak kucing kat rumah. Dia setiap dia bawa tak. Betul. Saya yang dari Johor, ingat tak? Ingatlah. Takkan tak ingat. Fans yang sebenar. Ya tu. Dia tahu je saya tengah buat apa. Kurang asam betul. So, saya tak boleh nak menipu pun. So saya tak boleh nak menipu sebab diorang dah tolong jawabkan. Saya cakap, bagilah saya menipu. Would you mention your weight? Saya sekarang sebabkan dah turun 1 kg, so saya jadi 52 kg. Namun 52.4. Okay lah. Saya rasa tu pun saya lose water weight. Bukannya lose fat pun. Sebab kau makan padang gelap tu. Sebab dunia ni gelap. So saya makan mushroom soup. Sebab Parisa ke tak, saya sebagai adik dia. Saya kawan baik dengan adik dia. Korang ni kenapa menekan-nekan pasal dia? Saya best friend dengan adik dia time sekolah tu. Sekolah saya yang tak bagi saya tukar aliran tu. Okay, saya time tu form 1 sampai form 3 sama kelas dengan dia. Lepas tu time science, kita orang duduk sebelah-sebelah. Lepas tu saya tanya lah nama dia, nama awak apa? Lepas tu dia jawab Parinas. Lepas tu saya cakap, nama kapu dia tu. Tak pernah dengar aku kat Malaysia ni. Kalau nama Aisyah ke Siti ke, dah biasalah kan. Macam, Aisyah. Ni Parinas. Macam, apa benda tu? Lepas tu dia tanya nama saya. Saya jawab lah Aziba. Dia pun, kita orang dua-dua time tu nama pelik-pelik. Kita orang dua nama pelik dalam kelas tu. So end up saya panggil dia Paris kejap. Dia panggil saya apa benda tah? Ziva. Lepas tu lama-lama baru biasa panggil nama dia. Dua-dua nama pelik, ya. Tapi time tu saya tak tahu kenapa ramai dekat sekolah tu cakap kita orang macam kembar. Mungkin sebab kita orang berkepit.
kita orang sentiasa berkepit dan sentiasa bergaduh kat sekolah tu. Lepas tu bila kita orang gaduh, kan, saya rehat sorang-sorang lah sebab saya kawan dengan dia je. So saya pergi rehat sorang-sorang. Namun saya boleh merasakan pandangannya sangat tajam. Tengok kawan saya yang Parinas tu tengah tengok saya dari tingkat 5 tu. Dia tengah tengok je saya. Saya cakap, kau ni. Tengok. Sebab dia pun tak ada kawan. Dia pun saya je. Lepas tu dia sorang-sorang lah. Lepas tu dia tengok je saya. Banyaklah history saya dengan dia kat sekolah tu. Dia macam, kita orang susah senang bersama. Banyak sangat gaduh. Saya tak belikan dia pemadam pun dia nak merajuk dengan saya. Akulah, panas aku sini. Masa tu dia merajuk dengan saya sebab saya tak belikan dia pemadam. Tahu tak pemadam? Saya pergi kedai buku. Lepas tu saya beli pemadam untuk diri saya. Lepas tu saya masuk kelas. Lepas tu dia kata, kau tak beli untuk aku ke? Saya macam, kau tak bagi tahu pun kau nak. Dia nak saya baca fikiran dia. Lah saya potong pemadam tu. Kau ambil pemadam aku ni. Aku dah potong setengah. Kau ambil. Macam tu lah. Parisa tu sama batch dengan kakak saya. Parisa pun gaduh dengan kakak saya juga. Sama je. Kita orang dua-dua sama. So Parisa gaduh dengan kakak saya. Lala saya kawan baik dengan adik dia. So pengajaran, tak payah nak gaduh dengan siapa-siapa. Dunia ni kecil. Kita akan jumpa balik orang tu. Kau je friendship korang. Tak ada saya nak tumbuk dia. Time dia form 1 tu, kau tak nak mengaju-maju dengan aku. Tapi Alhamdulillah dua-dua dah matang. Saya pun suka cek gaduh juga. Tu dua-dua dah matang. Dan dialah kawan saya yang sampai sekarang dia ada. Tu saya okey je. Susah senang saya semua dia dah tengok. Saya botak ke, rambut panjang ke, semua dia dah tengok. Dia tahu semua benda pasal hidup saya. Dia dah tengok semua generasi saya dah. Saya punya face, face saya kalau rambut warna biru dia dah tengok. Face saya botak dia dah tengok. Face saya tiba-tiba depressed dia dah tengok. Face saya tiba-tiba saya memberontak dia dah tengok. So kawan yang macam tu lah is a real friend. And korang kena simpan kawan macam tu forever and ever. Saya masih lau. Besar dahi saya. Ameng ni. Papa saya kan, dia call saya. Lepas tu dia cakap, Adik kena diet. Saya cakap lah, Papa, tahu tak, Papa boleh je cakap, hello apa khabar adik, sihat ke? Tak. Dia kata, adik kena diet. Dah lah tu. Lepas tu dia nak tunjuk chest. Hari ni Papa dekat event. Nanti adik kena diet. Kata apa kena mengena Papa aku ni. Belum untuk Spiderman. Thank you Mazwin. Rusli tu batch bawah saya satu. Mak you duit pernah kena kebas. Ada kat Google. Mak saya macam-macam dah kena juga. Dia pun banyak trauma dia. Banyak trauma dia. Tapi saya tak tahu saya boleh cerita ke tak. Tapi saya suka menganjing lah mak saya. Mak saya pernah kata, adik, jadi macam mama ni. Tahu tak, mama ni tak pernah minta duit lelaki. Tak pernah harapkan duit suami. Lepas tu saya kata lah, dah mama kahwin dengan semua lelaki miskin. Diorang yang nak duit mama. Macam mana mama nak guna duit diorang? Oh, saya tak boleh kalau mak saya nasihat saya tu. Tengok mama ni. Mama tak pernah harapkan duit lelaki. Dah lelaki mama semua tak ada duit. Macam mana mama nak harapkan duit diorang? Diorang yang harapkan duit mama, tahu tak? Macam mana mak? Macam mana mak? Saya tak boleh kalau dia nasihatkan saya pasal relationship. Dia macam adik kena cari lelaki yang macam ni. Adik kena cari lelaki yang macam tu. Adik kena macam ni, kena macam ni. Tapi bila saya fikir, dia kahwin dengan semua orang yang macam mak. Tak payah kot nasihat adik, mak. Tengok mama kahwin dengan siapa tu. Macam mana dia nak dengar nasihat mama? I cannot with my mother. You know, dia nak advice saya. Allah. Mama tengok mama kahwin dengan siapa, mak. Mama tak payah advice adik. Mak lah nak dengar. Mak saya saya tak boleh terima 4 kali mama kahwin. 4, tapi 2 kali tu dengan papa saya. Dia gaduh, dia rujuk. So tu dikira 2 kali. Dengar je lah kesian mama.
Tak boleh, saya nak bahan je. Saya nak bahan mama saya. Sebab mak saya, dia ceramah saya. Dia kata, adik, tengok mama dulu. Time mama kahwin, kan mama tak pernah harapkan duit lelaki. Aku tak boleh terima. Mama kahwin dengan lelaki, semua yang harapkan duit mama. Memanglah mama tak boleh harapkan duit diorang. Lepas tu mama saya kata, mama kahwin tak pernah tengok rupa. Tu saya macam, Ratu papa tu apa? Papa tu hudoh ke ma? Idaman gadis-gadis time kecil. Idaman gadis-gadis time dia muda. Papa tu apa ma? Oh, dia kata jangan cari yang berupa. Malah aku, adik, kita tak seharusnya cari lelaki yang handsome. Mu kahwin semua lelaki helok-helok. Ngoyak kaki tau. Dia kahwin dengan papa saya. Okey, korang kena tengok papa saya time muda, handsome. Memang muka jambu, muka opa-opa menyampah saya. Dia nak kata macam tu kat saya. Lepas tu dia nak kata, adik, nanti kalau kahwin, adik kena duduk dengan mama je. Tak boleh keluar. Saya pun macam, okey. Tapi mama dulu keluar juga. Macam saya selalu persoalkan sebab dia buat. So saya persoalkan. Saya bukan kata saya tak nak duduk dengan dia, tapi saya terfikir juga. Tapi mama memberontak. Mama nak keluar daripada rumah mama kan. Dulu mak ayah mama saya tak kasih mak saya keluar rumah. Tapi mak saya nak keluar juga rumah. Mak saya memberontak. Mak saya anak keempat. 1, 2, 3, 4, 5. Mak saya anak keenam. Tahu pula kan zaman dulu macam mana production dia. So saya memang selalu bahan mak saya. Sebab dia punya advice tu tak tally dengan apa yang dia buat. So saya macam persoalkan je lah. Saya bukan kata saya tak nak dengar, tapi saya persoalkan. Dia macam cakap, adik, tak payahlah cari lelaki yang berupa, yang dompet tebal, cari yang ikhlas je. Lepas tu mama nak saya belikan Ferrari kat mama. Mama nak adik ni. Lepas tu mak saya macam tu. Saya tak boleh brain weh. Lepas tu mak saya menekan-nekan saya. Mak saya sekarang dia menekan-nekan. Okay, bila saya ada job pun, dia kan manager saya. So kalau saya ada job pun, duit tu semua pergi kat dia sebab dia nak hotel 5 star. Dia nak naik business class punya flight. Lepas tu dia nak makanan yang sedap-sedap dengan dia nak shopping. So duit show saya tu dekat dia balik. Saya tak dapat pun apa-apa. Saya dapat buat dia happy je. Tapi itu yang saya okey. Asalkan mak saya bahagia. Tapi itulah, mahal lah manager saya ni. Manager saya mahal sikit. Tapi saya okey asalkan mak saya bahagia. Sebab mak saya kata, bestnya jalan-jalan. Saya nak bekerja tapi okey lah mama nak jalan-jalan. Jom. Nak shopping, jom. So saya bawa mak saya shopping lah. Saya dah tutup dah mata saya. Saya baru nak merasa dah pergi kat mak saya dah. Mak saya pula korang tengok dia high maintenance. Dia tak nak tudung yang tepi-tepi jalan tu, dia tak nak. Saya dah kata dah, saya dah beli dah. Pakai je tudung ni cantik. Dia macam, brand kapur dia ni. Lepas tu dia tengok. Lepas tu dia mula ceramah. Dia kata, mama ni dari dulu kerja keras, nak bagi yang terbaik je untuk anak-anak mama. Lepas tu mak saya kata, mama kalau bawa anak-anak mama travel, bagi hotel 5 star je. Lepas tu dia kata, mama kalau bawa anak-anak mama travel, semua naik business class. Mama tak pernah tinggalkan korang kat belakang. Dah apa-apa cakap kat saya je, mak tu ada anak lagi seorang, ada lagi 2 orang anak tu. Anak sulung, anak bongsu tu. Kenapa saya yang tengah-tengah ni kena?
Lepas tu dia kata adik dulu dari dulu minta apa-apa semua mama bagi. Oh mama, this is manipulation. Ikutlah mah, ambil je lah apa mama nak. Sebab itulah sekarang saya tutup je mata. Kat saya tu macam tu. Mak saya pula Dia sekarang cakap, oh sekarang baru tahu macam mana duit tu Sekarang baru tahu duit mama tu. Baru nak bersyukur ada duit. Saya cakap aduh. Mak saya pula beli, dia tak tutup mata. Saya yang tutup mata. Mak saya dia beli, dia cakap, oh ni cantik, ni cantik, ni cantik, ni cantik. Ma, pertama bukan adik tak saya bayar, tapi kad kredit, kad debit adik ada limit ma. Saya nasib baik time tu mak saya nak beli 2 tudung. Mak saya nak beli 2 tudung. Kalau 2 tudung yang biasa-biasa, saya okey, ambil lah 20 pun. Ni dia nak 2 tudung yang luxury. Mak saya nak 2 tudung LV. Saya pun fikir, cukup tak duit saya? I mean like limit dia tu. Tahu tak debit kan hari macam mana? Dia ada limit dia tu kan, debit tu kan. Lepas tu mak saya ambil. Saya pun tutup je lah mata. Saya pun try nak bayar. Decline. Allah. Decline. Lepas tu mak saya kata, basuh anak ni. Dah lah, duit aku juga kena guna. Saya pun macam, ma, sabar dulu. Ni baru nak try. Lepas tu saya suruh dia buat asing. Cuba awak buat satu tudung. Lepas tu saya pun bayarlah guna kad debit saya yang pertama. Titik. Okey, lepas. Alhamdulillah. Lepas tu mak saya pun, Lepas tu, tudung yang kedua. Nasib baik time tu saya ada 2 bank. Saya pun keluarlah kad debit saya yang lagi satu yang dah lama saya tak sentuh. Saya tengok dulu, ada tak duit dalam tu? Tak ada. Aku transfer dari bank tu ke bank ni. Dari bank ni saya pergi bank ni. Transfer lah 2,500. Saya pun nak tap kad. Decline. Rupanya dia tak boleh tepat-tepat, dia kena lebih. Saya pun transfer lagi sikit. Baru lepas. Lepas tu mak saya pun macam Mak saya suka macam tu. Dia beli saya ke apa? Saya tengah mencuba mak. Adik tengah mencuba nak bayar ni. Bukan adik tak biasa. Mama dari dulu tak pernah ajar adik untuk bayar benda Adik baru nak start bayar ni. Manalah tahu nak decline ke. Saya tak pernah guna kad saya kan. So dia macam rasa janggal. Macam aduh, decline. So saya time tu saya tak hirau. Sebab time tu ada backup, iaitu kad mak saya. Saya ada je kad mak saya dalam wallet saya tu. Mak saya ternampak ada kad dia dalam tu. Dia macam lah duit aku jugalah, kena guna. Dia cakap situ. Bukan ni untuk emergency. Ni emergency lah ni. Faham tak? Sebab saya pernah ada emergency, saya langsung tak ada duit. Saya stranded tau dekat Bukit Bintang tu. Bukan apa, saya ada phone. Saya tak ada duit nak bayar bil. Saya nak order Grab tak boleh. Saya tak tahu kenapa saya kat Bukit Bintang time tu. Tapi saya seorang. Bahaya gak lah. Kawan saya time tu baru balik. Saya nak balik, saya tak ada Grab. Mak saya tak nak pick up. Saya nak call tak boleh, tak ada line. Saya pun pergilah kedai. Saya pergi kedai. Saya minta wifi.